Assalamualaikum, selamat petang, selamat tengah hari untuk kita bersama-sama dengan kami di Rugby Online untuk coverage hari yang kedua untuk kejohanan Door Prize Sevens 2025 National Sevens Series yang kedua. Dan kita teruskan dengan perlawanan masih lagi di peringkat kumpulan untuk Premier Division antara pasukan tuan rumah, pasukan pilihan, pasukan juara di edisi yang kedua atau siri yang kedua, iaitu KB Kuala Krai menentang pasukan KB Yellow Star. Dan terus saja dengan try pertama di perlawanan ini, saudara Firdaus Ghani daripada KB Sepang. Dan terus saja bowling yang dilakukan untuk memberikan scrum kepada pasukan KB Kuala Krai. Dua kemenangan di perlawanan yang awal untuk KB Kuala Krai, mengatasi Sekolah Menengah Teknik Melaka dan juga KB Wakaf Tembusu dengan dua ataupun perlawanan yang selesa sebenarnya. Kuala Krai mencari slot ataupun ranking terbaik untuk beraksi di peringkat knockout round yang akan berlangsung pada hari esok untuk Premier. Kalau untuk kategori Division 1 pula, mereka akan terus saja bermain hingga ke perlawanan akhir untuk hari ini. Mereka sudah pun masuk ataupun masuk pasukan-pasukan untuk perlawanan akhir sudah pun ada sebenarnya, dengan dua pasukan yang akan naik ke Premier sebelah sini, itu KB Kangar dan juga KB Kuala Kelawang. Kalau tak silap saya, perlawanan separuh akhir mereka sebentar saja tadi, ataupun Tanah Merah sebenarnya, yang akan mencari slot ke Premier kat semasa 7-0 untuk KB Kuala Krai ketika ini. Ini knock-on pula yang berlaku dikesan dengan baik oleh Firdaus Ghani yang ada sampai di tempat permainan itu. 3 minit permainan format 6-1-6 untuk semua perlawanan yang berlangsung pada hari ini. Sampai itu juga minat untuk Sports Schools. Anda boleh saksikan perlawanan-perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini di lig kami yang lain. Baik, gerakan daripada Yellow Star, tapi terus saja dikesan kesalahan knock-on daripada counter rucking yang cuba dilakukan sebentar tadi. So satu lagi scrum untuk pasukan tuan rumah. Bola tangan di sini 13 untuk Kuala Krai. Saya kira itu adalah Azman Muhammad Zainun. Saya akan cuba pastikan kita tidak tersalah sebut nombor jersey, kerana mereka berikan dua nombor jersey. Jersey purple mereka 13 itu Azman dan Muhammad Zainun. Scrum half untuk pasukan terus saja dilebarkan kepada Hazim Syamir. Masuk kembali di situ adalah Syed Iskandar. Saja lebarkan kali ini gerakan bersendirian bergerak Azman dan Muhammad Zainun untuk saya kira akan mencatatkan try yang kedua untuk perlawanan. Bisa saja pasukan Kuala Krai mungkin berada level sedikit di atas beberapa pasukan lain beraksi pada tempat dan tanah mereka sendiri, dengan satu lagi conversion yang berjaya mereka lakukan. Kedudukan semasa untuk Kuala Krai selesa berada di hadapan ketika ini.
Sedikit pendek pula bola itu, tidak sampai 10 meter line untuk memberikan free kick kepada pasukan Alustar. Belum lagi pasukan Xbox ini masuk ke dalam teritori pasukan lawan dan menggunakan forward pack yang sedikit besar. Tapi tidak bergerak jauh, terus saja terbaring di situ nombor 1 Ikmal Zuhaidi. Bermain di dalam final play, tetapi penalti diberikan untuk kesalahan holding the ball. Satu shot ball terus saja Habibullah dengan larian, sizing badan macam main 15s tapi mampu untuk bermain 7s. Mengacah-ngacah saja seakan-akan bermain touch untuk try seterusnya daripada Ahmad Darwish Muhammad. Larian terus untuk try yang ketiga pasukan KB Kuala Krai. Pegasus dominan hari ini. Conversion sempurna untuk tambahan 2 lagi mata, menambahkan skor masa pertama dengan kedudukan 21-0. Sekali lagi dominasi Kuala Krai, tetapi mungkin sedikit bersahaja. Tambah banyak tekanan yang diberikan oleh pasukan lawan membuatkan Kuala Krai juga melakukan kesilapan-kesilapan yang tidak sepatutnya dilakukan. Terus semakin selesa 21-0 tanpa tekanan diberikan. Tekanan untuk Kuala Krai, masukkan jersey nombor 14 Ali Fakri Muhammad Zaid, berikan ruang untuk main-main di bangku simpanan untuk bermain ni sebenarnya mereka. Terus saja satu kesilapan Ali push, saya kira terus memberikan free kick untuk pasukan Alustar. Kali ini sekali lagi kesilapan, kembali semula penguasaan untuk Kuala Krai. Holding the ball, kata Firdaus Ghani, dilebarkan terus kepada winger di hujung sini 15, masih lagi dalam kawasan permainan sempat untuk melepaskan bola tersebut.
Fazludin Nurul Hisham sebentar tadi larian lakukan. Ngacang-ngacang menari, lakukan side step, menewaskan pertahanan pasukan lawan untuk satu lagi try yang keempat untuk pasukan Kuala Krai. Ahmad Darwish saya kira. Kemata yang ke-26. Mata yang ke-26 tiada tambahan mata sebenarnya. Satu idea sudah baik sebenarnya, hampir-hampir saja berjaya untuk dilakukan dan di-execute sebaik mungkin. Tetapi dikesan pula knock on oleh Firdaus Ghani untuk memberikan scrum kepada pasukan KV Alustar. Kali ini gerakan solo sahaja daripada Haris Haikal. Dan akhirnya terjunan untuk mengesahkan try yang kelima untuk pasukan Kuala Krai. On another level, Kuala Krai ketika ini tidak mampu diberikan saingan oleh pasukan-pasukan lawan yang berada di dalam satu kumpulan yang bersama mereka. Conversion juga tidak masuk. Kedudukan 31 tanpa balas. Jadi terus saja dicuri bola. Macam menari-nari saja main-main Kuala Krai ketika ini. Dan bergerak sendirian untuk terus saja dilebarkan kepada Wan Ikram Faisal Wan Jasman. Untuk try yang ke-6.